Okey kawan-kawan, ni ialah bahan-bahan untuk kita buat roti bakar sardin kalau nak kata sandwich, kita bakar dulu kan. Bolehlah kot roti bakar sardin gitulah. Kak Noh ada sardin satu tin kecil ya. Okey, Kak Noh ada roti. Kak Noh pakai roti ni. Roti apa? Kita pakai roti loaf roti ni. Dan jenis macam ni kat pasar raya ada. Kak Noh ada mayonis. Ada sedikit margarin. Plantar ke butter ke boleh. Ini daun salad, bawang, cili dan limau dan lada sulah. Okey. Sekarang kita nak ni dulu. Kita nak potong ni dulu, roti dulu untuk kita bakar sekejap. Okey. Kita ni dulu. Kita bakar dalam air fryer je. Okey, buat macam ni. Kita ambil butter ke apa ke, mana yang ada lah kawan-kawan. Sebenarnya butter lagi sedap. Kak Noh ada margarin lah. Mana boboh je lah. Ini Kak Noh buat sarapan Kak Noh. Kak Noh belum sarapan lagi. Kalau ikut kawan-kawan lah nak banyak mana kan. Kak Noh ambil ni. Pula ada sulah sikit. Kita sapu atas bawah ni Okey, ni Kak Noh akan bakar di air fryer selama 2 minit. Jangan lama sangat, nanti dia keras. Okey, kita dah sementara kita tunggu bakar kita punya tu roti. Ni Kak Noh iris bawang. Bawang ada yang tak elok lah. Sekejap. Okey. Terserah pada kawan-kawan nak bawang banyak mana ya. Tapi Kak Noh chop. Cili api. Kak Noh letak 2 biji. Dia power sikit. Ni kita chop dulu. Okey kawan-kawan, roti Kak Noh dah siap. Ni pun dah siap. Kita nak kacau kita punya sardin. Allah, jatuh bawah pula dah. Ni mayonis. Terserah pada kawan-kawan nak letak banyak mana ya. Kak Noh bukan sangat penggemar sangat mayonis. Okey. Tak nampak. Boring kan kawan, nasi lemak, roti canai. Kak Noh buat sendiri. Okey. Ni agak pedas ya. Kalau kawan-kawan yang tak tahan pedas, boleh skip. Kan melintang nyawa. Kan melintang nyawa kan, kesian kan kawan. Okey, ni limau. Okey. Kucing ni pun. Sedikit garam. Sedikit saja kawan. Okey. Okey, kita sapu kacau. Ini ialah yang simple sahaja. Okey. Dah siap. Kita boleh, ni kita punya roti tadi yang telah siap. Kawan-kawan nak letak sandwich pula. Letak dulu daun salad ni pun boleh. Buat macam ni Kalau kawan-kawan nak letak cheese pun boleh. Okey. Tapi macam Kak Noh cakap lah, Kak Noh bukan penggemar benda-benda yang gitu. Ni kalau nak letak banyak boleh, tapi ni nak letak banyak takut dia tak mampu. Ni nak buat ketuk macam ni pun boleh, nak macam ni saja pun boleh ya kan kawan. Ni simple. Kita tabur sikit, dah dia sulah. Simple dengan mudah saja kawan-kawan. Kawan-kawan nak tambah lagi pun boleh, nak kurangkan boleh.
Hari ni menu Kak Noh simple saja. Sarapan pagi untuk kita makan. Ini kalau ikutkan boleh je kawan-kawan ambil 2, satu lagi lapik ke atas dan potong. Boleh juga kan. Tapi ini kalau nak kawan-kawan nak apa? Katuk gini. Okey kawan-kawan, ni dia dah tutup gini, kita potong. Kawan-kawan nak potong, dia mencurat kawan-kawan. Kalau tak nak potong pun boleh. Kak Noh potong sikit lah. Nah, kawan-kawan. Sandwich. Bukan sandwich, roti bakar sardin. Simple, mudah. Kawan-kawan boleh cuba. Okay, Kak Noh macam ni je lah. Yang ada. Patutnya ada tomato ke apa semua. Boleh. Ini saja yang Kak Noh buat hari ni. Simple. Paling simple. Tadi video katup tu hilang pula dah. Kawan-kawan. Terus lebih senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.